Kasut alik kanan tu, duk getang ah. Okey, assalamualaikum. Ni kita ni kita tahu kalau kenal. Okey, ni kita track kita. Yang kedua, kereta ni kita benardikan enjin L9 JB-DET. L9 JB-DET. 4 piston lah. Ni L9 4 piston. Kita tukar turbo. Kita tukar ni manual lah, manual. Kita pakai clutch custom racing. Kereta ni ada aircon. Sejuk. Tak ada masalah pasal aircon. Dan itu hari baru-baru ni memang kita buat main track day Sepang dan alhamdulillah dapat apa yang kita cari lah. Bukannya cakap nak lumba, tapi untuk track kita just cari traction, cari tengok performance enjin. Kereta ni boleh cakap standard lah, kita boleh cakap. Cuma internal lah, internal dia standard. Bukannya tu lah, internal engine standard. Block off. Ni fuel regulator ni macam biasalah kita, sebab turbo dah besar, jadi kita perlukan minyak lebih sikit. Radiator pun radiator standard turbo. Radiator kita pakai standard turbo. Okay, hari masa track day tu hari kita pakai rim 13. Ni pakai dah tukar, tadi baru tukar. Dah berapa minggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu lebih baru kita ada masa untuk tengok kereta ni. So tadi saya review sekali lah untuk kereta ni. Okay, seat bucket. Kereta ni tak ada apa-apa yang special sangat lah. Tak ada special sangat. Okay, dia tak ada special sangat. So memang tak ada special sangat. Cuma kita buat, orang cakap mana yang barang apa yang ada, barang kutip-kutip je. Okay. Seat bucket. Okay, dia tak ada apa yang tu. Okay, meter kita pakai meter L9. Kita pakai meter L9 NRJB. Lepas tu kita ada SFC ni kalau ikutkan bermasalah. SFC ni dia screen dia problem. Kereta ni memang tak sempat tune apa semua sebab screen dah SFC ni problem. So nak cabut sebab dah buat wiring, jadi biar dulu sampai hari tak ada usik apa. Okay, belakang suspension kita pakai, depan kita pakai daripada model Suzuki Wagon R. Kalau nampak lah, tak nampak lah. Okay, ni kita suspension kita pakai Suzuki. Disc kita pakai disc Paso. Okay, disc Paso. Lepas tu belakang reservoir standard. Reservoir standard belakang. So kereta ni on the road lah. Kereta ni tak ada road cage, tak ada apa. Memang standard. Kita agak standard. Okay. Memang kereta ni memang standard. Tak ada road cage, tak ada apa. Sebab kereta ni memang kereta on the road. Boleh buat jalan-jalan, boleh buat balik kampung semua. Tak ada masalah untuk tu. Ada power window, memang kereta ni body 850, memang dia ada, asal dia body 850 cerita dia. 850 ada power window, original dia power window. So kita kekalkan dia. Lain-lain tak ada. Tak ada yang pelik kereta ni. Body part, okey, kereta ni masa saya beli dulu memang body part dia Mirage lah. Saya dapat kereta ni dulu body part depan belakang Mirage, fender pun fender L2S. Sini sekarang ni fender ni saya dah tukar lain lah sebab fender tu dia saya dah potong tadi. Dah potong sini. Tapi nanti kita akan pasang balik lah yang tu. Bumper pun apa kita masih lagi kekalkan Mirage, cuma fender je. Belakang pun sama. Belakang ni memang complete Mirage, cuma spoiler. Spoiler ni kita dah tukar. Dia memang ada spoiler, dia asal ada.
Ni bekas dia semua ni ada ni. Tapi sebabkan kita nak ada downforce belakang, jadi kita tukar pada spoiler ni ya. Kita tukar pada spoiler ni. Spoiler asal dia ada. So inilah dia review yang saya boleh bagilah. So insyaAllah kita akan cuba cari lagi apa yang kekurangan untuk enjin ni, untuk kereta ni. So stay tune. Bye bye.